selamat lemai, selamat bertemu baru ngau Julius Nibong channel. Okay, hari tu aku kemai kita berkebun. Okay, lama kita ada medak tai berluar tu, setegal penyibuk pengawak tadi kerja kita. Sekali itu aku buka mic kita medak satu penemuan yang baru. Sebagai orang ke bertanam, mati kita andal medak tai ke di tanam kitanya menjadi kejom. Yang pertama, kacang panjang. Kacang panjang ni tak perlu kita buat menggunakan dia punya tuat tiang tu. Okay, sebab dia memang tumbuh macam ni. Tak perlu guna tiang. Okay, sekarang sedang berbunga. Sudah mengeluarkan bunga. Buah dia kadang-kadang tak berapa panjang, pendek je, dan dia akan menjuntai ke bawah. Macam ni je lah. Nanti kita akan siram terlalu kering sebab tak ada hujan. Okey, itu yang pertama. Okey, jom kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua, bayam. Okey, tumbuh dengan suburnya. Kita cuma gunakan baja ikan. Dia sejenis serbuk, tapi dinamakan baja ikan. Okey, ketiga, pokok cili yang saya pindahkan hari tu. Ada saya ambil video yang dulu tu. Okey, berapa 3 polybag pun sudah mengeluarkan bunga. Kita tak tahulah buah dia panjang ke, pendek, besar atau kecil. Tapi yang pastinya ini ialah pokok cili. Okey, dalam tu kita guna kokopit, tanah sawit, dan juga saya gunakan baja ikan. Okey, keempat. Kita update pokok fig yang saya bagi baja fig hari tu. Tengok. Dulu dahan dia pendek je macam ni. Sekarang yang tumbuh, dahan yang tumbuh yang pendek macam ni dulu dia sudah membesar. Dah mengeluarkan banyak buah. Okey. Sini pun ada juga anak dia. Dan ini pokok induk dia. Pun ada juga buah atas tu. Okey, itu yang keempat. Kelima. Pokok mulberry ni sudah dicantas. Atas dia sudah dicantas, tapi buah dia memang banyak. Yang hitam tu sudah manis. Yang warna merah ni masih masam lagi. So nanti kita akan ambil ni yang warna hitam ni. Okey, itu yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okey, daripada pokok mulberry kita beralih kepada yang keenam. Tengok. Pokok terong. Terong Cina yang berwarna purple ni. Dia asyik mengeluarkan buah. Banyak. Kita belum ambil lagi. Ini pun buah dia macam ni.
Itu buah nanas belum masak lagi. Oke, itu yang kelima. Yang keenam. Nah, kita update halia yang kita tanam pun tumbuh juga, walau tak sesubur mana, tapi tumbuh agak menggembirakan. Ini satu. Nah, tuh satu lagi. Kawan yang ni pun dah hidup juga tuh, halia tuh. Oke, seterusnya kita tengok yang ketujuh. Oke, ketujuh. Ni pokok cili. Baru ditanam. Pun sedang mengeluarkan buah. Nah, biasa dulu kita tak beli cili. Lepas cili semua mati, kita paksa beli. Sekarang cili dah hidup lagi. Tunggu dia masak. Oke, itu yang ke-7. Sekarang kita tengok yang ke-8. Kalau kamu masih ingat dulu masih kecil lagi ni. Sekarang pokok dia tengok. Kalau ada tiang api memang dia panjat tiang api. Ni tiang lada pun dia panjat tuh sampai atas. Oke, apa yang istimewanya? Pokok kita ni sudah mengeluarkan hasil. Ni buah dia. Mungkin ni buah yang kedua. Tadi saya belek-belek, saya nampak ada yang besar lagi dari ni. Oke, kita tengok. Dia punya pucuk ni, tengok. Tu dia penampakan yang saya katakan tadi. Ini buah yang pertama. Ini buah yang ketiga. Kita pusing lagi. Macam ni lah orang yang bercocok tanam. Dia akan merasa gembira apabila melihat tanaman yang dia tanam tu tumbuh. Tu buah yang keempat. Tu lagi yang kelima. Mungkin ada lagi sebelah sana, nanti kita pusing. Dan sekarang bunga dia, kalau semua bunga tu menjadi buah, memang banyak dia nanti. Buah petola, biji ni kita beli. Oke, tengok lagi, adakah? Ni terong. Terong yang dekat bawah dia dulu pun ada mengeluarkan buah juga. Oke, kadang-kadang kita bagi dengan jiran sebab tidak makan selalu pun lejuk kata rebana ni. Pokok dia dah tak nampak dah dekat bawah ni. Ni kita boleh ambil ni. Nanti terlalu tua dia akan berbiji-biji, lain rasa dia. Itu situn. Kalau Rakayan dia kata situn. Situn ialah cangkok. Tu dia. Kita zoom sikit. Cangkok pun daun dia tengah elok sekarang ni. Ni rakan situn tadi. Yang dekat sana bakle. Bakle, daun ubi, daun bandung, daun pasak, daun singkong. Dan kita tengok langit di sana pun cerah, walaupun ada awan kelabu. Senang hati kita melihat kawasan rumah ni ada tanaman yang menghijau. Kalau tak ada sayur, kita petik je dari luar ni. Ni pun satu lagi yang kita banggakan.
Pokok tembikai. Tengok dia menjalar di atas net orchid nih. Orchid dekat bawah. Pokok labu. Labu dekat atas. Tuh, subur. Nak dibunuh sebenarnya nih, tapi biarkan dulu lah. Mungkin buah dia menjadi nanti. Sebab dia sudah mengeluarkan. Tengok nih, satu. Tuh, hujung tuh satu. Kita zoom. Harap-harap dapat membesar lah nanti. Ini lagi. Oh, depan sana lagi besar. Tuh, tak nampak tadi, kena lindung. Oke, saya rasa itu saja perkongsian saya pada petang ini. Kita melihat tanam-tanaman yang ada dekat luar. Oke, terima kasih semua yang sentiasa support, yang sentiasa melihat channel Julius Nibong. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberkati dan diberi kesehatan yang baik. Oke, bye semua.